bersama kakak, Umi dan Abi. Hari ni kakak lepas dah balik rumah atuk kakak. Ya. Selama sebulan kita tak balik. Semalam kita balik. Maksud hari ni Kita nak balik Putrajaya semula. kakak macam sedih sebab tak dapat lama kat situ. Kakak sedih sebab tak lama duduk kat rumah tu kan. Nanti kita balik pada hari Jumaat, okey? Kakak saja je sebab Umi tak cakap tak lama nak buat konten. Maksud kakak tak tahulah nak buat konten apa. Umi kena jawab. Kita borak-borak lah. Selalu kan kita orang balik ke rumah Tok Ba, kita balik pada hari Jumaat. Tapi sebabkan semalam tempat kerja Abi ada buat family day, kita orang tak balik hari Jumaat. Kita orang balik hari semalam, hari Sabtu. Lepas daripada family day tu Sabtu. terus je kita shoot balik rumah Tok Ba. Kena kan? Nanti kakak ada training. Nanti saya bawa Trip kakak ada trip. Saya bawa kakak Mia. Kak Mia, kakak mana tahu kakak pergi trip kat mana? Rahsia dulu lah, nantilah bagi tahu. Ke nak bagi tahu sekarang? Kakak pergi balai bomba, pergi kilang coklat, kakak pergi taman botani. Kakak bawa Kak Mia supaya ada kawan. Tapi yang datangnya Aulia Zara, Ika dan Muaz. Untuk kelas 5 Ivory kan? Sikit Untuk 5 Ivory ada 5 orang je termasuk Kak Mia kan. Umi dengan Abi boleh ikut tak? Boleh tak naik basikal? Boleh. Kenapa tak boleh? Sebab itu untuk kanak-kanak je. Tak apalah, Umi dengan Abi follow naik kereta belakang bas, okey? Hanya boleh nanti siapa tu teacher cakap kenapa bawa ibu bapa. Yalah katalah kita orang tak pernah jauh pada anak. Kita orang rindu kan? Rindu. Betul tak? Tapi kat sekolah boleh je buat kerja. Oh, kat sekolah? Kat sekolah boleh je Umi tinggal dengan kakak Alah, bukanlah masa macam tu. Sekolah memang tak payah sekolah. Tapi kalau pergi tu tak apalah. Yelah, Umi bayilah kakak kelepasan pergi dengan teacher dengan kawan seronok-seronok, okey? Okey. Bulan depan. Lepas tu kakak ada lagi satu untuk jamuan akhir tahun tau. 2 hari Happy sebelum birthday. kakak trip. Ya, happy birthday untuk bulan 12, 11, 10 dengan 9. Lepas tu ada buat jamuan-jamuan potluck. Tengok ni korang ni buat. Kakak beli buku kan. Tak fokus. Nampak tak? Nampak tak buku kakak? Dan ada Uya yang suka main. Ya. Kalau pergi kedai ke apa ke, buku ni yang dia akan beli dulu. Ya, tapi ada orang yang perangai kan Abi kan? Dia bukan belikan dia seorang tu. Dia suruh ajak adik-beradik, suruh belikan untuk adik-beradik dia sekali. Betul tak Abi? Biar sama-sama cantik kan? Ya. Lepas tu kan tadi apa Umi nak cakap? Betul. Okey kakak, Umi nak tanya kakak, nanti waktu zaman sekolah tu kakak nak buat Umi masak apa? Masak chef. Masak cik. Bukan, macam sebelum ni. Masak pizza. Macam sebelum ni, masa awal tahun raya tu Umi masak sausage dengan nugget. Masa saya lahir kakak pun Umi masak sausage dengan nugget. Untuk kakak punya akhir tahun ni nak masak apa? Masak sausage dengan nugget jugalah. Dan nak Habis? Busan. Masak makaroni carbonara. Boleh ke? Spaghetti. Spaghetti kalau instant pandai lah. Kalau yang carbonara tu Umi baru belajar, pandai masak dah. Umi dah expert. Expert. Korang nak saya Eja hari nak. Nak. Okay. Abi bagikan hari apa suruh kakak Eja. Okay, kedua tu Abi cakap dulu. Abi cakap hari apa? Eja hari ni. Hari ni hari apa? Ahad. Macam Eja Ahad. Tak pandai itu, tak belajar Oh, lagi. Ahad. Kakak. Isnin. Okey, besok hari Isnin. Okey, Eja hari Isnin. Isnin. Okay, next Abi hari apa? Selepas Isnin hari Selasa. Macam ni Eja Selasa? Selasa. Abi bukannya ikut urutan dia. Okey, kita jarak-jarak je. Okey. Abi paling suka hari apa? Hari Jumaat.
AJ hari Jumaat. Ya. Ya. Dengar Kakak tahu tak? Kakak tahu tak kenapa Abi suka hari Jumaat? Sebab hari Jumaat ada solat Jumaat satu. Lepas tu dia rehat lama. Betul tak? Okey, AJ hari Sabtu. Seapa Sabtu untuk Sabtu. Okay, AJ hari Rabu. Arab Rabu. Hari Pandai lah. Khamis. Baik. Kamis. Okey. Betul. Semua kakak dah pandai. Hari Ahad AJ dia macam ni. Ada had. Adhat. Ahad. Ahad. Cuba ulang. Hmm. Ada had. Ahad. Pandai. Ada had. Ada had. Ahad. Pandai. Saya suruh apa takkan nak jawab jago. Okey. Buat konten tapi buat konten apa ni? Kenapa ni? Kita borak-borak kan tanya-tanya Konten tak? random. Asal lah orang. Kita random lah. Sebab kita pun dalam kereta. Okay, kalau bosan borak, kita main Teka-teki. teka lagu. Teka lagu. Kakak dengan Abi. Umi tukar rakam. Cepat. Ni lah sini. Ni lah sini. Okey. Umi dulu. Umi yang suruh sebab Umi kena dulu. Okey. Umi dulu, okey? Tapi kita punya teka lagu ni tak boleh nyanyi. Kita kena guna macam ni. Macam tu tau. Contoh. Ataupun boleh jadi. Kakak ajar. Ni. Asyik. Ni. Ataupun. Okey. Tu contohnya buat bunyi. Okey, Umi dulu, okey? Umi dulu, okey? Kakak rasa dia dengan Abi. Dah. Okey. Lagu pertama. Tak tahu. Betul. Jendela terkadang untuk kau melihat. Lagi? Okey, next siapa? Abilah. Abi. Macam Habib pula lagu ni. Macam lagu ni. Kak, fokus kak. Pusing pening kepala aku naik. Pusing. Betul. Kakak menang dah. Okey, kakak pula. Ni mesti Mi rebut ni. Mesti Mi menang. Tak nak kosong. Okey. Okey. Buat sikit tau. Buat sikit. Didi and friend. Don't subscribe. Betul tak? Okey, Umi pula. Okey. Umi. Nanti kalau siapa menang saya kasih dia. Tu tahu lah. Tak apa. Tak payah pakai Kau duit. kan yang lain. Okey. Terus saya kat rumah. Okey, saya pula, okey? Okey. Ya Habibi, Ya Syafi'ah, Ya Rasulullah. Pandailah. Betul. Betul. Okey, Abi pula. Habib pula Kakak, fokus kakak. Habib lagu. Okey ni. Kakak, cepat kakak. Gemuruh jiwa. Oh. Semangat parah. Yang tadi tu. Dah lebih dah. Umi tak sempat nak jawab dengan Abi tau. Kakak baru je dia dah jawab dulu. Okey, kakak pula next. Kakak cepat. Mana ni tak ada Sini poket. Umi pegang dulu duit tu. Terlupa. Ada poket. Kalau tak saya pula lah. Skip ke apa ni? Skip. Skip. Okey, saya dulu, okey? Saya pula lagu ni. Sekejap. Saya. Okey, apa? Aku ke bakso, mari sini. Aku mau beli. Pandai. Okey.
Abi pula. Kan ada Cukup. Umi. Umi. Umi dah. Bila masa? Ni yang tukang bakso tu. Oh. Umi lah. Kakak skip tadi. Oh, Abi. Abi. Ya, Abi buat. Karina. Dua apa okey ni. Saya. Saya. Dulu tadi dapat. Okey, cepat. Benda event inilah dia. Kembas seiras itu biasa. Alah, si kakak je. Okey, kakak pula cepat. Mulai Syam suruh lambat. Alah, belagak betul. Tak apa. Cepat bila kan? Cepat. Umi ambil dia. Bunyi haiwan tu. Okey, awak punya haiwan pula. Okey, cepat. Kau sikit tak dengar. Abi bunyi apa dah, Abi? Ha? Serigala. Umi bunyi gajah. Dah lebih. Yeay. Apa bunyi gajah yang tu? Au. Au tu bunyi serigala. Au. Macam tu. Okey, Umi pula. Abi punya apa pula dulu, Abi? Okey, Abi Abi ni. Umi. Kita tak buat makan. Nanti kita nanti kita nak buat konten makan. Tapi jangan banyak. Okey, nak kakak. Makan Okey. apa? Kalau buat konten makan apa? Makan apa betulnya? Spaghetti. Oh, Ya. spaghetti tu. Kan? Nanti kita masak. Spaghetti sedap dekat kan? Ada jual kat Seki je kita beli. Okey. Abi janganlah, Abi. Bila Abi suruh beli, nanti setiap pagi dia suruh Abi masak. Tapi makan boleh nak makan ni kena makan cepat lah maksudnya. Pagi tu boleh kakak dah mandi dulu kan, dah mandi dah siapkan baju boleh makan. Kakak jangan Mandi awal. tiba-tiba malam dah makan, tiba-tiba nak makan lagi. Tak boleh macam tu, okey? Okay, ni kita nak Boleh sambung. stop. Siapa dulu ni? Abi jangan ulang ni. belum. Tadi kakak ajak borak, Abi pun tak terskip lah yang pasal game. Dah habis skip saya. Geng-geng dia Umi kan? Okey, Umi Umi belum. Okey, dengar dia bunyi apa Monyet. Mongek. Apa? Mongek. Saya cakap dulu monyet. Okeylah. Okey, Abi Okey, next Abi. Abi Abi pula kakak dengar kakak. Okey. Sayang, seorang ke tu? Umi tahu. Memang Umi dah agak dah Abi akan cakap tu. Apa ni? Buaya. Buaya gatal kakak. Cakap apa tadi? Hai sayang tu buat apa tu? Buaya gatal kan? Abi dah. Oh yang cerita tu kan? Yang cerita sama dahulu. Ya. Okey, kakak pula punya apa? Tak dengar kuat sikit. Umi tahu. Bunyi ikan. Plup 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 plup. Kalau Abi Abi bunyi kura-kura. Apa bunyi apa? Pemenangnya adalah Umi. Okey, Umi pula okey. Kuek 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 kuek. Abi? Abi angsa. Betul. Pemenangnya ialah baby. Okey, Abi pula. Okey. Abi pula Saya lah. Abi lah. Abi. Abi lepas Abi pun kakak. Abi pula. Saya tahu. Saya dah Ayam. dulu. Alah awak ni. Salah. Saya berolah. Ayam. Dua salah. Jawapan dia rainbow. Tahu je lah. Ayam juga. Rainbow tu ayam mana kita. Abi, rainbow tu ayam jantan ke apa? Jantan. Jantan ya. Tu dia agresif kan jantan. Suruh lari kat seorang. Yalah sebab saya belajar kat sekolah. Pandai. Bukan saya Okey kakak pula cepat. Duk.
Syuk. Macam bunyi muzik je. Jangan kan? Cepat. 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 Haiwan apa? Cuba komen haiwan apa tu Umi rasa bunyi badan air. Alah, Aisyah. Angsa. Okay, ni haiwan apa? Okay, Abi pula kakak. Dia nak potong rambut. Umi tahu lembu. Kakak? Lembu. Lain lah kakak bukan lembu. Okey, saya nak Tak lah apa? katak. Apa Betul. tu? Oh lala. Kata malam hujan lah dia. Abi Saya. Okey Marah kakak. lembu. Ya dia macam macam tu. Oh, tak buat macam Okey. Okay, kakak pula. Cepat kuat sikit kak. Kuat sikit. Ini dah Objek lain tahu saya. Bunyi motor. Abi? Tak ada kata haiwan. Bot. Salah. Bodongnya adalah Umi. Okey, Abi pula bunyi. Biar ya. Okey. Tolong diangkat teleponnya. Lagu Abi. Teleponnya. Sambung tak lagu tu sana? Dah semua Abi? Jangan Abi? Jangan sikit. Tolong diangkat teleponnya. Tolong diangkat teleponnya. Macam tolong air. Yalah macam tu lah Cumi. Sebab kakak semalam ada apa pasal Ami call tu, anak boleh sambung dengan bunyi lagu tu kat belakang ke tak? Okay, Umi pula.